Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat kengsong udang. Okey, jom kita tengok caranya. Kini saya nak tunjuk bahan kisar, iaitu bawang putih. Ni kita ada juga cili padi. Lepas tu beberapa keping lengkuas. Dalam 4-5 keping lengkuas. Masukkan juga kunyit hidup. Ni kita masukkan air dan kita akan kisar sampai bahan-bahan kita ni dia hacur dah. Ni bahan yang kita kisar tadi, kita akan masukkan ke dalam periuk kita. Lepas tu ni saya tunjuk buah nenah. Dalam beberapa keping buah nenah untuk kita kisar. Tujuan kita kisar buah nenah ni untuk menyedapkan lagi kengsong kita ni. Masukkan kengsong kita ataupun kata nak bagi kuah dia tu lagi pekat. Kalau kita tak kisar buah nenah gini, dia rasa kurang sedap dah. Bergantung pada banyak mana kita buat lah. Kalau banyak kita buat, kena kisar lebih sikit buah nenah tu. Macam saya ni, saya buat kata tak banyak sangat. Dalam 3-4 keping buah nenah, dah cukup dah. Kalau buat kengsong, jangan buat terlalu pekat kuah dia tu. Jangan cair sangat, jangan terlalu pekat sangat dah. Lepas tu ni kita akan masak. Kita nak masak ni biar dia lama sikit mendidih. Supayanya atau maung daripada bawang putih tu, rasa bawang putih, rasa cili padi tu dia hilang. Lepas tu kita masak lama ni dia lagi sedap. Masakkan kita ni lagi lama kita masak, memang dia lagi sedap dah. Kalau kita masak sekejap, dia akan rasa maung bawang putih tu. Waktu kita makan tu kita rasa tidak berapa nak sedap lah. Orang kata masak ni dia bukannya susah pun. Kalau kena cara dah. Tengok saya masak ni bahan-bahan tidak banyak pun, tapi rasa tu insya-Allah lah rasa tu sedap. Sebab kita masak tu biar kena cara dia. Masak lama hilang maung dia tu, insya-Allah sedap dah. Ni kita masukkan buah nenah tu yang kita potong kecil-kecil. Kita nak masukkan dalam kengsong kita. Biasa sebelum ni kita buat kengsong ikan siakak, tapi kalau buat kengsong udang ni dia lagi-lagi sedap. Ni saya nak masukkan hasil keping. Sebabnya buah nenah tu dia tak akan rasa masak sangat pun. Lepas tu resepi kengsong ni dia kena ada rasa masak. Dia kena ada rasa masak, dia kena ada rasa pedas. Jadi kita kena tambah hasil keping dalam 1 ke 2 keping. Jangan tambah banyak, sebabnya kalau banyak dia akan terlebih masak. Cukup 1 ke 2 keping sahaja deh. Hasil keping kita tu. Lepas tu ni saya masukkan udang. Ni saya beli udang saiz besar sikit lah. Tempat saya ni kalau besar ni saya beli tu RM31 1 kilo. Tapi saya tak sampai 1 kilo pun, lebih kurang setengah kilo sahaja ni dah. Kalau nak buat kengsong ni guna udang yang besar macam saya tunjuk ni. Kalau tak ada udang yang besar pun guna je mana ada. Asal kata janji udang. Ni saya nak tunjuk sos tirai yang akan saya masukkan ke dalam resepi kita ni lah. Ni saya guna sos tirai berantai dah. Kalau tak ada berantai, guna je apa yang ada. Janji masukkan sos tirai dalam 1 sudu makan lebih. Dah sos tirai tu. Dia masukkan sos tirai ni macam ganti ke kita masuk belacan. Kita tak perlu masukkan belacan, janji kita masukkan sos tirai. Ni saya tambahkan garam secukupnya. Lepas tu kita letak juga sedikit gula. Biar kata masukkan kita ni biar dia cukup rasa. Nak balance ke rasa pedas dengan rasa masak tu, kita letak sedikit sahaja gula. Jangan letak banyak, nanti dia akan rasa manis. Sebabnya dia lebih kepada masak dengan pedas. Gula tu untuk menyedapkan lagi rasa dia je. Kalau nak letak ajinomoto ke sebut perasa ke, boleh je letak. Tapi kata kalau tak saya letak sedikit gula dah. InsyaAllah lah. Kata rasa dia tu sangat-sangat sedap. Ni saya nak masak bagi dia betul-betul masak lah. Baru kata keluar air udang semua tu, dia lagi sedap. Bila kita tengok udang kita semua warna nenah macam dah masak semua tu, akhir sekali baru kita masukkan kangkung yang dah kita potong. Kalau ikutkan sebenarnya masukkan kengsong ni, kangkung dia tu dia potong agak panjang jugalah. Tapi kalau kita nak buat makan sendiri, nak makan di rumah tu, potong pendek-pendek macam saya ni dalam 3 inci pun dah okey dah deh. Ni kita kacau sebati, kita biarkan kata kangkung kita tu dia layu. Dia memang sedap kangkung kalau kita letak dalam kengsong. Memang kata resepi dia ni wajib letak kangkung kengsong ni. Dulu saya pernah buat kengsong ikan siakak, tapi hari ni kita buat kengsong udang yang sangat-sangat sedap, lebih sedap daripada kengsong ikan siakak. Yang mana belum pernah lagi cuba makan, belum pernah lagi cuba buat, awak boleh cuba buat macam yang saya tunjuk ni.
Awak buat sebiji macam yang saya tunjuk ni. InsyaAllah dia sedap deh. Ni kita bila dia masuk ni kita tutup ke api, kita jangan terus makan. Kita biarkan dulu kata boleh sejam 2 jam supayanya rasa dia tu bertambah-tambah sedap. Kalau kita makan selalu tu dia memang sedap. Tapi kalau nak lagi rasa sedap, kita biarkan dulu. Bagi saya masak hari ni, esok saya makan, saya macam kita panas ke balik tu ke. Memang rasa dia sangat-sangat sedap. Dia keluar semua rasa dia tu. Memang sangat sedap. Sebab tu orang kata masak ke yang kita perangat ni dia lagi sedap deh. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.